jambatan lama ini bukan sekadar lantai simen usang, lebih daripada itu ialah saksi bisu pada pembangunan Temerloh. Komen pakcik uncle ni, jambatan lama yang ada tu jambatan ke mana? Jambatan tinggal sekerat je tu. Okey, menarik pertanyaan ni sebab membawa kita mengingati satu lagi nostalgia lambang pembangunan di Temerloh. Baik itu jambatan lama Temerloh yang dikatakan tu. Ada orang panggil jambatan lama, ada yang panggil jambatan patah, ada jambatan putus atau jambatan yang terawal menyeberang Sungai Pahang. Mengikut seorang pengkomen itu, jambatan yang nampak sekerat itu tadi dibina atau digunakan bermula pada tahun 1961. Maknanya dah 65 tahun usianya. Penghujung tahun 1970 dan awal 1971, Pahang dilanda bah besar. Temerloh antara yang paling teruk menerima akibat. Air Sungai Pahang yang besar dan arus yang sangat deras telah merempuh dan menghanyutkan jambatan Temerloh ketika itu, dan tinggallah tapak simen yang ada sekarang ini. Sebagai pelan kecemasan kerajaan, JKR Persekutuan telah bertungkus lumus menyambung jambatan yang putus itu dengan jambatan besi yang dikenali sebagai jambatan beli. Mungkin ramai yang sempat dengan jambatan yang bunyi bising itu dan laluannya sahala saja. Lagi pula terhad berat muatan yang boleh dilalui 18 tan sahaja. Tahun 1972 bermula projek jambatan Ahmad Shah, jambatan yang tinggi itu, sebagai ganti kepada jambatan beli itu. Laluan kedua-dua hala dan tiada lagi had muatan. Tahun 1974, jambatan sepanjang 575 meter tu siap sempurna dibuka untuk laluan. Kemudian dirasmikan oleh baginda almarhum Sultan Ahmad Shah pada 19 Mei 1975. Demikian adanya.